Assalamualaikum, saya Cikgu Adib. So, apa khabar semua? Sihat ke? Semua sihat? Okey, dah ambil kehadiran belum? Dah ambil kehadiran. So, semua dah makan, okey? So, kalau semua dah ready, so hari ni kita nak belajar topik apa? Okey, kita nak belajar topik cahaya. Iaitu topik dia adalah sifat cahaya, Sains tahun 4. Okey, untuk objektif pembelajaran dia pula, pada akhir kelas ni, kamu semua dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 sifat cahaya dengan betul dan tepat. And kamu semua dapat mengaplikasikan konsep cahaya bergerak lurus, pantulan dan pembiasan cahaya melalui lisan. Okey? Okey, siapa tahu sifat cahaya ni terbahagi kepada berapa? Okey, betul, terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, cahaya bergerak lurus, yang kedua cahaya dipantulkan, and last cahaya dibiaskan. Itu adalah 3 sifat cahaya. Kita pergi kepada sifat yang pertama, iaitu cahaya bergerak lurus dahulu. So, cahaya bergerak lurus ni dia adalah dalam satu garis yang lurus dan tak boleh belok lah. Sebab tu statement dia menyatakan cahaya ni bergerak dengan lurus. And apabila cahaya ni dihalang oleh sesuatu objek, maka bayang-bayang akan terbentuk. And then kita pergi kepada faktor pembentukan bayang-bayang pula. So, apa sumber dia? Sumber cahaya dia adalah cahaya matahari, lampu suluh ataupun lilin. Itu adalah sumber cahaya yang akan membentuk bayang-bayang kalau dia tak dapat menembusi sesuatu objek. Okey. So, yang kedua adalah objek legap. Objek yang tidak membenarkan cahaya itu menembusinya lah. Seperti buku, tangan ataupun papan. Saya nyatakan 3 contoh di situ. Okey, yang ketiga, skrin ataupun permukaan. Okey, skrin atau permukaan ni adalah tempat bayang-bayang itu terbentuk. Macam yang anda boleh lihat di belakang saya ni, itu adalah bayang-bayang saya. Okey. So, contoh lain dia seperti dinding, lantai ataupun kertas putih. Itu adalah skrin ataupun permukaan lah yang bayang-bayang akan ditempatkan di situ. Okey, yang terakhir adalah kedudukan dan jarak. So, rasanya semua tahu jarak antara sumber cahaya dengan objek ni mempengaruhi saiz bayang-bayang tersebut lah. Sebagai contoh, kalau kita dekat lagi dengan sumber cahaya itu, makin besarlah bayang-bayang itu terbentuk. Next kita pergi kepada contoh fenomena cahaya bergerak lurus. So, dekat sini saya sediakan 3 gambar rajah untuk kamu semua boleh lihat dengan lebih jelas itu cahaya bergerak lurus. Cahaya yang bergerak lurus itu seperti yang kamu semua boleh lihat, cahaya daripada lampu kereta yang menyuluh seseorang di hadapannya, lalu berjalan dan terbentuk bayang-bayang di situ. So gambar yang kedua, kamu semua boleh lihat terbentuk alur cahaya di kawasan hutan disebabkan kalau di kawasan hutan disebabkan dan kayu kan, betul tak? Kayu, pokok-pokok, itulah gambaran dia lah alur cahaya seperti yang kamu boleh lihat di gambar yang ketiga. Cahaya daripada lampu helikopter, cahaya daripada seperti mana yang kamu semua boleh lihat. Kamu semakin jauh semua boleh tengok dan dari sumber cahaya semakin besarlah, semakin besar itu alur cahaya tersebut. Okey.
So next kita pergi kepada contoh fenomena cahaya bergerak satu eksperimen bersediakan 3 gambar rancak untuk kamu semua lihat dengan lebih jelas dapat fokus apa itu cahaya bergerak lurus dan yang fahami lebih dengan lebih mendalam tentang cahaya daripada lampu kereta yang menyulur. Hai, saya Cikgu Dila dan hari ni kita nak buat eksperimen. Eksperimen apa tu? Sekejap lagi kita akan tahu. So today we will do an experiment. So the experiment is to study the properties of light, where we want to know either light can travel in a straight line or not. Kita nak kaji bahawa cahaya boleh bergerak lurus ataupun tidak. So, bahan-bahan yang kita ada adalah, kita ada 4 cardboard, 4 cardboard. 3 daripada cardboard ni, cikgu dah lubangkan. 3 of the cardboard have hole at the same positions. Okay, 3 cardboard ni ada lubang. Lubangnya dekat tempat yang sama. Okay, itu bahan yang pertama. Bahan yang kedua, kita ada penyepit baju untuk standkan dia. Dan bahan seterusnya, kita ada ni. Ini torchlight kecil ataupun laser. Tapi cikgu akan guna yang ni lah. Yang ni. Sebagai kita punya sumber cahaya. Our source of light. So first, what we need to do is, we need to take satu penyepit baju and then kita kepitkan dia supaya dia boleh stand macam ni. Kita ambil lagi. Dan sebab kita nak tahu ciri-ciri cahaya ni dia boleh bergerak lurus ataupun tak, kita akan susun dahulu setiap cardboard pada kedudukan yang sama, di mana lubang dia pun akan sama juga. Okey, ni last sekali. Sudah. Okey, last sekali. Kemudian, cikgu akan suluh cahaya pada lubang yang pertama. Nampak tak? Dekat bahagian hujung ni, kita dapat perhatikan cahaya dapat bergerak sehingga cardboard yang terakhir. So, here we can see that the light from this our source of light can be seen until the last cardboard. Di sini kita boleh nampak bahawa cahaya itu bergerak lurus. Tetapi, apabila salah satu cardboard kita tarik, kita dah tak dapat perhatikan cahaya di hujung cardboard ni. Maksudnya cahaya terhalang. Cahaya bergerak lurus, tetapi cahaya tidak dapat menembusi objek legap. So, light travel in a straight line, but light cannot pass through an opaque object. So, this cardboard is an opaque object. So, ini contoh opaque object. Kita ada 3 jenis objek. Kita ada opaque object, objek legap, kita ada translucent object, objek lut cahaya, kita ada transparent object, objek lut sinar. Contoh objek lut sinar adalah macam ni, cawan ni. Awak boleh nampak jelas tangan cikgu kat bawah. So, ini adalah objek lut sinar, di mana cahaya boleh menembusi keseluruhan. Contoh, nampak? Cahaya boleh menembusi dia. Di mana objek translucent, iaitu objek lut cahaya, dia cuma boleh menembusi separuh daripada. Contoh macam cawan ni lah. Tadi cikgu ada gelas. Gelas yang ni, awak boleh nampak tangan cikgu kat bawah. Kalau yang ini, cikgu letak tangan cikgu kat bawah, nampak kabur. So, maksudnya, hanya sebahagian cahaya dapat menembusinya. So, ini adalah objek translucent, objek lut cahaya. So, kalau cikgu buat macam ni pun, awak boleh nampak bayang-bayang dia, sikit bayang-bayang. Sebab hanya separuh sahaja cahaya yang dapat menembusinya. Okey, itu sahaja eksperimen kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.
Macam mana kamu semua faham apa yang kamu dapat daripada video tersebut? So kamu semua dapat gambaran lebih jelas kan, disebabkan adanya eksperimen berkenaan dengan cahaya bergerak lurus tersebut. So saya harap kamu semua dapat faham dan jelas berkenaan tentang sifat yang pertama, iaitu sifat cahaya bergerak lurus. So kita pergi kepada sifat yang kedua, iaitu cahaya boleh dipantulkan pula. So dekat sini pantulan cahaya ni berlaku apabila cahaya itu mengenai permukaan sesuatu objek lalu dipantulkan semula. Biasanya permukaan dia adalah licin ataupun berkilat. Sebagai contoh, cermin ataupun logam yang memantulkan cahaya dengan jelas. Dan permukaan kasar pun dapat memantulkan cahaya secara tidak sekata lah, tidak seperti permukaan yang licin dan berkilat tadi. Dan pantulan cahaya ini membolehkan kita melihat objek di sekeliling. Sebagai contoh, cermin. Kalau kita berada di hadapan cermin, kita dapat melihat diri kita dan sekeliling kita, bukan saja diri kita kan, betul tak? So contoh yang lain pula, kalau kita boleh tengok dekat gambar rajah AI ni, sungai, ada satu sungai ni dia pantulkan objek yang berada di hadapan ataupun di sekeliling dia. Dekat dalam air tersebut pun kita boleh lihat gunung-gunung ataupun pokok-pokok yang berada di sekeliling sungai tersebut. Okey, kita pergi kepada contoh fenomena pantulan cahaya pula. So saya sediakan 6 contoh di sini. Yang pertama, cermin muka yang hari-hari kita gunakan untuk siap-siap pergi sekolah kan. Kamu semua nak pakai tie, nak pakai baju dengan kemas. So seterusnya, cermin sisi. Yang ini tak familiar lah dengan kamu sebab kamu semua belum mahir memandu ataupun belum boleh memandu kereta lagi kan. So yang ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang dah bekerja, yang selalu menggunakan kenderaan. Memang familiar lah dengan cermin sisi ni. Dia pantulkan cahaya juga. And next, kita pergi kepada cermin cembung. Yang ini kamu boleh dapat lihat di simpang-simpang jalan. Yang ini dia pantulkan cahaya. Seterusnya kamu dapat lihat simpang yang kamu tidak boleh lihat dengan mata sendiri. So kita gunakan cermin cembung ni lah. And then kita ada cermin pergigian. Ini familiar dengan kamu semua sebab untuk kamu semua cabut gigi ataupun nak cek gigi, doktor tu akan guna cermin pergigian ni. Okay, next kita ada periskop dan kaleidoskop. Yang ini juga kita gunakan untuk beberapa aktiviti dan eksperimen juga kan. Yang itu saja untuk contoh fenomena pantulan cahaya. Okey, untuk sifat yang terakhir, iaitu cahaya boleh dibiaskan. Ini adalah sifat yang ketiga lah yang saya akan terangkan. So pembiasan cahaya ni akan berlaku apabila cahaya bergerak dari satu medium ke satu medium yang lain. So arah pergerakan cahaya ni akan berubah apabila kelajuannya berubah. Apa maksud dia tu? Okay, nanti kita akan tengok. Okay, so contoh medium dia adalah udara, air dan kaca. Dan pembiasan ini menyebabkan objek kelihatan bengkok, patah ataupun beralih kedudukan. Kamu semua mungkin tak boleh gambarkan lagi kan? Okay, kita tengok kepada next slide. Okay,
Next, kita pergi kepada contoh fenomena pembiasan cahaya. So, dekat sini, saya sediakan 3 gambar rajah untuk kamu semua lihat dengan lebih jelas tentang pembiasan cahaya. So, untuk gambar rajah yang pertama, sebatang pensel kelihatan bengkok. Ini sama dengan apa yang saya nyatakan tadi. Apabila suatu objek itu masuk ke dalam satu medium, maka berubahlah bentuk objek tersebut. Seperti yang kita boleh tengok, batang pensel itu kelihatan bengkok semasa berada di dalam air. Okey, untuk gambar rajah yang kedua pula, imej kelihatan cetek dan tidak dalam. Orang dalam gambar ni tengah buat apa? Tengah tengok ikan. Sebenarnya ikan tu dalam, tetapi apabila dia tengok dari permukaan luar, dia nampak bayangan ikan tu dekat dengan dia, tak nampak dalam pun kan. So itu dari sudut sisi lah yang kita boleh lihat apabila imej sesuatu objek tu kelihatan dekat dan tidak dalam dengan penglihatan kita. So imej yang terakhir, imej menjadi besar. Ini dia menggunakan apa? Ini dia menggunakan kanta pembesar. So objek tu berubah saiz apabila kita melihat menggunakan kanta pembesar. Cikgu dah explain ke semua sifat, ketiga-tiga sifat. Kamu ingat lagi tak apa sifat yang pertama? Okey, sifat yang pertama adalah cahaya bergerak lurus. Yang kedua apa, murid-murid? Okey, yang kedua cahaya dipantulkan, dan yang terakhir cahaya dibiaskan. Okey, sekarang ni mari kita fikirkan. Cikgu nak kamu semua fikirkan untuk soalan yang pertama cikgu nak bagi ni. Cikgu ada 3 soalan. So soalan yang pertama, bagaimanakah cahaya bergerak untuk membolehkan kita melihat bayang-bayang di dinding? Untuk soalan yang kedua, mengapa cermin sisi kereta dapat memantulkan cahaya dengan jelas? Dan yang ketiga, mengapa pensel kelihatan bengkok apabila dimasukkan ke dalam air? So, cikgu nak kamu semua tulis ketiga-tiga jawapan ni di dalam satu kertas kosong. Apabila dah siap nanti, hantar di depan dan cikgu akan semak satu-satu. Okey? Kita dah berada di penghujung kelas. So, cikgu harap kamu semua dapat mengenal pasti ke semua sifat-sifat cahaya yang cikgu ajar tadi. Dapat ingat dan dapat jawab soalan yang cikgu bagi tadi. Seterusnya kamu dapat mengaplikasikan sifat-sifat ini dan belajar sifat-sifat ini di daily life kamu sendiri, di kehidupan seharian. Kamu boleh nampak benda-benda yang cikgu ajar tadi semua berkenaan dengan kita punya persekitaran ataupun sekeliling kita. So itu saja daripada cikgu. Terima kasih atas komitmen kamu semua hadir dan fokus yang kamu berikan di dalam kelas cikgu ini. So sekian, terima kasih. Itu saja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum.